Assalamualaikum. Hari ni saya nak share bagaimana nak buat kuih abuk-abuk sagu. Kuih legend, kuih tradisional. Mungkin kuih ni sekarang sudah tak ada orang jual. Kalau nak makan kena buat sendiri. Dalam video ni saya guna 2 cawan kelapa putih. Kalau siapa-siapa yang tak suka banyak kelapa boleh guna 1 cawan kelapa saja. Bahan-bahannya 2 cawan sagu direndam selama setengah jam dengan pewarna hijau. Kemudian kita toastkan 2 cawan kelapa putih. Kalau siapa tak suka banyak boleh guna 1 cawan saja. 1 sudu kecil garam halus. Untuk intinya kalau boleh guna gula merah cap bintang ni sebab ianya bersih, memang tak ada kotoran. 2 ataupun 3 sudu makan gula pasir. Standby 18 ataupun 20 keping daun pisang yang sudah dilayur dan dilap saiz 6x8 inci. Gaulkan kelapa bersama dengan garam halus. Di dalam mangkuk lain, masukkan 2 senduk gula merah bersama dengan 2 ataupun 3 sudu makan gula pasir. Masukkan sagu ke dalam besen yang lebih besar. Kemudian masukkan kelapa putih yang telah digaul bersama dengan garam tadi. Kedua-dua bahan ni kita gaulkan bagi sebati, bagi merata. Sapukan daun pisang dengan sedikit minyak. Kemudian lipatkan daun pisang tu buat bentuk kun. Masukkan 1 sudu makan sagu ke dalam kun. Masukkan 1 sudu makan inti gula di tengah-tengahnya. Kemudian masukkan 1 sudu makan sagu lagi. Last sekali balut bentuk kun seperti dalam video ni.
Kemudian bila dah siap, boleh susun di dalam tray pengukus. Untuk kali ni saya dapat 18 biji. Kukus abuk-abuk sagu ni selama 20 minit menggunakan api sederhana kecil sahaja. Jangan guna api besar. Kuih kukus yang guna daun pisang, kalau kita guna api yang besar, daun pisang tu nanti akan terbuka.